Salam guys, jom kita tengok sebuah unit untuk dijual di Semenyih, iaitu di Kasia Setia Eco Hill. Jom kita tengok apartmen ini. Unit ni dia dah renovate, dah ada tabletop, ada kitchen hood, kitchen stove. Dia punya yard pun dah renovate. Boleh nampak ni, dia dah pasang cermin lah. Memang cantik. Ini pula bahagian dining hall dan juga living hall dia. Boleh tengok ke sini ada kipas, ada lampu. Okey. Grill pun dah siap. Unit ni fully grill. Jom kita tengok view area balcony dia. Okey. Unit ni dia facing swimming pool. Boleh nampak lah swimming pool dekat bawah tu. Okey. Unit ni dia ada 3 bilik dan 2 toilet. Okey, semua dah lengkap lah. Swiss semua ada. Lepas tu untuk fiber. Okey, jom kita tengok master bedroom dia. Okey, itu master bedroom dia. Ni second bedroom. Yang ini third bedroom lah. Okey, yang ini adalah toilet pertama. Ada water heater lah. Lengkap. Ini adalah bilik yang ketiga. Lengkap juga. Ada lampu, kipas, ada grill juga. Okey, kita tengok bilik yang kedua pula. Sama juga. Ada lampu, kipas, grill. Ini bilik kedua lah. Okey, next kita pergi ke master bedroom. Master bedroom dia ada kipas juga, ada lampu, ada grill dan juga dekat sini ada satu toilet. Toilet dia pun ada water heater. Apartmen ni dia pegangan bebas, freehold. Dia juga datang dengan 2 parking, satu covered and satu open parking. Harga jualan untuk apartmen ni memang sangat-sangat berbaloi. Jadi jika siapa berminat, boleh contact untuk maklumat lanjut. Okay? Bye.